Saya datang solat sunat sebelum subuh. Saya terjaga waktu azan lau. Apabila saya sampai masjid, imam sudah takbir. Boleh tak saya solat sunat subuh atas motosikal? Kalau ada orang tegur bagi salam, mana-mana perlu jawab tak? Ni baru soalan. Pandai dia. Oh, sedap jawab. Dengar molek-molek. Solat sunat kita boleh semayang atas kenderaan walaupun kita ada masa nampak dalam masjid dan dalam rumah. Yang tak boleh solat fardu. Solat fardu kita ada masa lapang nak buat dalam masjid, dalam rumah, kita saja nak buat dalam kereta, tidak sah. Faham? Melainkan kita dalam musafir. Solat sunat setiap hari kita boleh buat atas kenderaan. Faham? Walaupun kita duduk di rumah tak solat duha. Nak pergi solat duha, start motor, semayang atas motor, hukumnya sah. Faham? Jadi semayang sunat boleh semayang atas kenderaan. Dia kata atas motosikal, semayang sunat subuh boleh. Semayang raya boleh atas motosikal, tak ada masalah. Faham? Kerana nak suruh kita banyakkan ibadah. Ingat tu, solat sunat boleh buat atas motor, atas kereta, atas lori, tengah bawa jet ski pun boleh. Faham? Caranya begitu mudah. Tak wajib menghadap kiblat. Yang wajib menghadap kiblat atas kenderaan, semayang fardu. Sekurang-kurangnya takbir menghadap kiblat. Faham? Semayang sunat tak kisah. Ni kiblat belah ni tak? Kita nak balik tang ke Kuling. Nak motor ke Kuling kan? Sana kiblat. Semayang duha boleh. Faham? Allahu akbar. Jangan lepas tangan pula. Lepas tangan balik awal masuk lokal motosikal pun. Nak? Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sambil berjalan motor. Nak? Dah molek siapa kat traffic light. Nak? Kita pun tayat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mak rempit boh. Tak apalah rempit-rempit pun semayang. Nak? Jadi semayang sunat tak ada masalah. Mu nak semayang di atas masjid ke, nak semayang atas motor ke, boleh. Lepas tu dia kata ada orang tegur beri salam, tak boleh tengah semayang. Nak? Sebab itulah dalam semayang tak boleh kita berbual-bual. Khitab bagi Allah boleh, khitab bagi manusia tak boleh. Kalau boleh salam, boleh jawab salam, jadi punah semayang. Lepas tu kita jawab ya saja, batal semayang kita. Kalau tak sengaja tak batal. Faham? Kita tengah semayang, tayat awal bini kita tanya, bang kat mana anak kunci motor? Kita pun jawab atas almari. Tak batal kalau tak sengaja. Faham? Kita terlupa. Nampak? Tapi kalau kita tahu dah, kita jawab ya, batal semayang kita. Inna hadhihi salat la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas, kata Rasulullah, atau kama qala. Ini sembahyang tidak layak sepatah pun perkataan manusia di